Tok Ayah, ada pesanan tak hari ni? Selawat hari Jumaat bukan biasa-biasa. Itulah kunci dekat dengan syafaat Nabi kita. Alhamdulillah. Jom kita banyakkan selawat. Ni, hari Jumaat ni Nabi suruh selawat banyak-banyak. Hari Jumaat, tuan-tuan tinggal zikir yang lain. Siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat dekat dia 10 kali. Selawat yang biasa. Kalau tuan-tuan nak panjang, selawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka Hamidul Majid. Tuan-tuan tak Rabi' yang lain. Amin yang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ditambah lagi dalam riwayat yang lain, siapa selawat dekat Nabi 100 kali, Allah selawat. Sebab tu hari Jumaat ni banyak selawat. Dalam riwayat ditambah lagi, siapa selawat dekat Nabi 1000 kali, Allah haram dia masuk neraka Allah. Dalam riwayat ni kata apa? Sesiapa yang selawat kepada Nabi 1000 kali, maka bahunya dan bahu Nabi akan bertemu.